Nak tanya, ada pula nak tanya. Kalau ada air wuduk batal tak jika sentuh punggung belakang? Atau hanya batal jika sentuh betul-betul alat sulit tersebut? Baik. Yang membatalkan wuduk 4 perkara. Salah satunya menyentuh kemaluan. Baik. Kadang-kadang kita faham dah, tapi di mana garis sempadan kemaluan? Baru kita faham. Baik. Yang pertama, laki ada, puang ada. Dia panggil dubur. Hak fleksibel tu. Hak tu je batal. Kemudian orang lelaki zakar. Zakar mana? Start pada depan ni sampai ujung. Hak ni je. Dah. Dah mu tanya aku jawab. Dah. Jangan marah. Dah. Biar faham. Innallaha la yastahi minal haq. Allah Taala tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Jangan kata pula dah tu mikrofon. Memang nak buat contoh. Jadi hak ni saja, daripada pangkal sampai ujung keliling semua batal belaka. Yang lain tak batal. Faham? Peluru tak batal. Tak ada masalah. Jadi kalau perempuan parak, kat mana parak? Parak ialah 2 bibir sahaja. Yang lain hak gemuk-gemuk tu dok. Hak 2 bibir ni saja dan lubang ni. Hak ni saja parak. Daripada atas sampai ke bawah. Tepi bibir dia tu dan yang dalam lubang. Hak tu saja batal. Tepi-tepi ni tak batal. Jadi soalan dia punggung. Punggung ada sebut situ. Tak batal. Peganglah boleh sebulan pun. Tak batal, tak ada masalah.